Let's go. Dah. Kau buat chip kan? Habis tak apa? Kita kasih muat bro. Cakep. Satu, dua, Ready, steady, go. Ready, steady, go. Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam we are Jusedon. Dan hari ini korang bersama saya, korang dah tengok thumbnail dah. Kita akan pergi ke Penang. Yazab, wazab. Kita intro dulu ahli member. Seperti yang korang tahu, saya adalah host kalian, Azwan Dude. Shout out. Dan kita ada Fawaz. let's go guys. Ya. Kita ada Ahmad in the chat. Yo. Selain daripada tu, kita ada siapa? Kita ada Naims in the chat, sir. Shout out, cakap sikit. Hello. Akhir sekali, kita ada siapa? Kita ada Syafiq in the chat. So, tanpa basa-basi, let's go pecu-pecu. Let's go to the trip. Pedup. Satu, dua, sas. So, sebelum kita orang gerak, aku nak shout out sikit. Ini diberi oleh Kira, ini diberi oleh M, yang ni diberi oleh Taja. Boleh nampak ke? So, shout out Gangster fam. Shout out man. Yes sir. Okay, sekarang kita berada di dekat KL lagi. So sekarang jam pukul 11. Alamak, kantoi pula wallpaper aku. 11.58. Lagi 2 minit kita akan bergerak ke Penang. Ke Penang guys. Yes, kita ini first trip untuk LFG squad. LFG bermaksudnya apa? Let's go. Nak suat tak? Iron Man. Ada Iron Man. Saya baling Iron Man ni ikut Satu, dua. Hello, what up guys? Sekarang berada di dalam kereta. Woo. Okay, tunggu sekejap lagi. Rasanya R&R terus lah. Sekejap lagi R&R terus. Alright, so kita orang dah ada di R&R Tapah, brother. Van Thailand. Sama saya host anda. Cabat. Ada Richie Amo. Richie Amo yang kita tak pernah pergi. Kat sini ada tapi tutup pula. Aduh, kalau tak ada pergi. Tak ada perginya. Dia tak pergi pun. So kita orang macam nak minum dulu. Subway, let's go. Guys, nasib baik saya tak pergi toilet lagi guys. Saya dah masuk toilet dah tadi. Blackout guys. Okay. Yo. Okay. Cool. Ada punching bag. Punching bag. Kalau nak jumpa Dora ni ada Dora. Alright, so kita orang beli Maggi kat akhirnya. Sehingga hari nak jauh-jauh beli benda yang ada dekat Petropam tak? Sama je. Benda sama. Yang berbeza So, kat sini kita beli dekat cafe No. Kak No, kita support Kak No. Kita makan dulu. Saya tengah tengok ni ya. Tolong subscribe dia ni Baik Alright, mantap. Kat Penang guys. Look at the scenery. Oh my god. Already in Penang. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi. Okay, actually sekarang dah pukul apa Bas? 6.10 minit. So kita orang daripada pukul 12 tu. So kita orang nak solat subuh dulu. Kita ingat nak sekejap lagi nak lelak sekejap kat sini. Ya, adventure time. Mari bersama. Tu baru
kita ke next project. LFG, sign out. Let's go. Korang tahu ke ni haiwan apa? Look at that, man. Hari ni hari Gelap sikit lah. hari ni hari Friday yang sangat sempoi guys. Banyak sempoinya. Kat situ ada boat tu. Sempoinya. Okay, lepas ni kita naik yacht. Tak ada. Kita tak naik yacht. Ada bule. Wah bule. Boleh kita dekat utara. Habis tu bulan mana? Tu Ganu. Apa Reza ke? Reza duduk kat sini. Reza Dut. Kita orang nak cari Reza duduk. Kalau nak hunting Reza Dut, kita kena pergi rumah dia. Walaupun kita mengantuk, vlog still kena jalan. Duit dah masuk, sponsor dah masuk. Ada gaya? Ada gaji. Sempoi. Sempoi. Kat sana ada nasi tomato pakcik dia kak. Memang sempoi. Alright, so kita di hari yang pertama dekat Pulau Pinang. Sekarang kita orang dekat area Tanjung Bunga. So nothing much sangat breakfast ni sebab kita orang nak breakfast biasa-biasa je. And then kita akan pergi ke satu tempat yang aku rasa memang aku rasa nice lah. Let's go. Alright, sekarang kita berada di Escape Penang. Depan kaunter, kita orang nak masuk dulu. Baju pun tak tukar lagi. So, kita nak pakai baju yang Swipe. sekejap lagi. Aku seorang. Tak ada, kita tadi tukar baju macam tu. Okay. Kita bukan Sofia. Tak, kari dah, man. Jumpa sekejap lagi. Mungkin rakan pakai phone sebab kamera ni bakal disimpan. Shit. Alright, let's go. Sekarang ni checkpoint 2 Azwan Baruda. Ikut je. Apa? Roro. Kayu. Udah, tolong aku udah. Gila jauh dah Lut. Naik kaki dulu Nabil, naik kaki dulu. Go. Naim. Kaki. Kiri. Kaki dulu ah, kaki dulu ah. Kanan. Cepat, sampai. Lompat. Parah. Kebarai. Boleh. Okey. Aku macam terbalik tadi. Sumpah. Macam ni. Zoom. Ya dah. Guys, ada GD guys. GD guys. Gampang dragon guys. Gampang. Sini. Alright, what's up guys? This is me after adventure punya part lah. Dry je. This is me after. Okay, semua biasa je. Saya tak rasa apa pun. Senang gila. Ni, cuba tanya ni brother gua. This is me after dry. Lepas ni kita orang nak pergi yang basah pula. So lagi barai lah. After barai ni. Okay, this is me after the dry theme park.
agak barai lah. Banyak mengejut. Mostly banyak main jantung. This is me after dry theme park. Okay. Kalau adventure theme park punya yang part yang paling best sekali memang yang gelongso 2 orang tu. Itu memang gila. Rasa macam jantung dah terkeluar sebab dia swap apa. Favorite saya adalah Zip coaster. Zip coaster. Saya naik dengan Naim tadi. Tu pen kat dia. Pen. Naik dengan dia tadi. Okey dah, sini balik. Kejap je patutnya pennya. Okey, hampir terbalik. So pada abang, mana satu yang paling best sekali? Paling best lah. Saya rasa yang slingshot 4 orang tu. Siapa orang tu? Okay, nak kena live. Itu paling best lah. Tarik jauh-jauh. Lepas tu lepas macam anjing. Pada abang, mana satu yang paling best bang? Pada abang lah kan. Bagi abang Bagi saya slingshot lah. Slingshot yang paling best. screenshot yang last tadi. Sama juga. So nanti ada B-roll yang akan masuk sekarang. Nampak tak? Okay. Atas tu. Yeah. So, let's go. Gimana? Basah-basah. Let's go. This is me after the water escape, and yeah, it was so challenging. Macam korang boleh tengok, kita macam tengah susun pack barang. So aku nak tunjuk kat korang situation after, and this is Naim after the water. Syafiq, Aura, Ahmad already there. This is Kita belum asal lagi tau. so tunggu sekejap lagi ya. Okay. Alright, dah solatan and dah keluar daripada escape dah. Everyone is so tired right now, and saya rasa saya nak make this vlog short. Patut buat macam mana Bas? Buat 2 part ke? Buat part satu hari satu part. Menarik. Vlog ni akan ada dalam 2-3 part. Part ni jangan tak habis lagi. Relax. Yang mana tengah makan baru habis tangan dah kering tu kan. Lepak-lepak lagi. Belum habis lagi vlog ni. Malam ada aktiviti. Kita orang tak balik lagi dan kita pucuk. Mana? Bagi kita orang balik sekejap, nak letak barang. So, let's go. Alright, hello guys. So sekarang kita orang dah sampai dekat rumah. So korang boleh tengok background dekat rumah ni is actually so cool. Plan macam malam ni ingatkan makan biasa je lah kot, and makan nasi goreng. Nak makan nasi goreng je, simple. But I do plan macam nak stream malam ni. But if not, saya rasa Kita live Nintendo. live Nintendo. Tidak. Tak tahu lah, masih masih effort je tak. Vlog malam ni boleh sampai dekat situ saja. And yes, thank you so much. Kita jumpa esok lah. So, kita jumpa esok. Bye-bye.
Okey, cantik. Berhenti. Kiri. Belok. Okay, saya cakap tadi vlog ni dah habis dan but kita akan payung sedikit skill daripada Wazam.